Pernah rasa tiba-tiba jantung berdebar, dada sesak, kepala melayang sampai rasa macam nak pengsan? Hati-hati, sebab ini bukan sekadar gastrik biasa. Aku dulu pun macam tu. Mula-mula cuma ingat gastrik, pedih ulu hati sikit-sikit je. Tapi lama-lama makin teruk badan lesu, kepala berat, dada rasa ditekan, jantung tiba-tiba laju. Sampai satu tahap, aku rasa tak boleh tarik nafas dalam-dalam. Masa pergi klinik, doktor cakap, aku ada GERD, penyakit asid perut naik ke dada. Rupa-rupanya, GERD ni bukan sekadar pedih ulu hati, tapi boleh buat kita dapat anxiety teruk. Kenapa GERD boleh trigger anxiety? Bila asid perut terlalu banyak, dia naik ke dada, tekan saraf, dan buat kita rasa sesak nafas. Otak kita pun mula bagi signal bahaya, hormon stres naik mendadak, jantung makin laju, dan kita mula rasa panik. Aku pernah sampai tahap tak boleh tidur malam, takut tanpa sebab, jantung rasa macam nak meletup. Pernah tak korang rasa macam ni? Tapi lepas aku jumpa satu ikhtiar, hidup aku berubah. Aku cuba jus golik, sebab ada bahan semula jadi yang bantu stabilkan asid perut, buang angin, dan lancarkan sistem penghadaman. Bila penghadaman lancar, asid tak naik ke dada, hormon stres tak terangsang, dan anxiety pun makin hilang. Aku amalkan satu sachet pagi sebelum sarapan, satu sachet malam sebelum tidur dalam beberapa hari je, badan aku dah mula rasa ringan, dada tak rasa berat, dan paling penting aku dah boleh tidur lena balik tanpa gangguan. Jangan tunggu sampai GERD jadi makin teruk. Aku dah cuba, dan Alhamdulillah berkesan. Kalau nak tahu apa kata pengguna lain, boleh cek review dekat beg kuning di bawah. Dah ramai yang ikhtiar, korang pun boleh cuba. Semoga Allah bagi kesembuhan. Amin.